Selamat kembali. Hari ini aku uji kau orang dengan kuis kartun dan animasi Malaysia. Korang generasi Upin Ipin, Boy Boy atau Kampung Boy? Kalau ya, jom kita main. Siapa pencipta siri animasi Upin dan Ipin? Les, kau pakai watak utama dalam Boy Boy mempunyai kuasa berdasarkan apa? Unsur alam, tanah, api, angin. Kartun Kampung Boy asalnya berasal dari mana? Buku komik. Siapa pengarah siri animasi Ejen Ali? Usama Zaid Yassin. Animasi Malaysia pertama yang ditayangkan di Disney Channel adalah movie apa? Upin dan Ipin. Watak antagonis utama dalam siri Boy Boy Galaxy ialah yang mana satu? Retakkah? Studio animasi mana yang mencipta Saladin The Animated Series? Wow Animation. Siri animasi Malaysia yang memenangi anugerah di NSC Animation Festival ialah mana satu? Macam tu. Watak Jinggo berasal dari siri animasi apa? Keluang Man. Animasi Malaysia pertama yang menggunakan teknologi CGI 3D adalah movie yang mana satu? Geng, pengembaraan bermula. Tamatlah soalan-soalan kuis untuk hari ini. Jadi, berapa betul? Kalau dapat 10 dari 10, korang ni pakar animasi Malaysia. Kalau 5 ke 7, okeylah. Kena tengok balik kartun Malaysia ni. Kalau bawah 5, maknanya kena support lebih animasi tempatan. Like jika korang suka animasi Malaysia, komen kartun Malaysia. Kegemaran korang subscribe untuk lebih banyak kuis menarik. Jumpa esok hari untuk kuis-kuis lagi menarik.